Assalamualaikum. Okey. Kita baru sampai rumah hari ni. Tadi kita tak sempat hidupkan lampu Kita tak sempat hidupkan lampu kandang. Makan kita dah bagi, tapi lampu pula tak sempat. Okey. So, apa nama? Kita kena hidupkan lah. Okey. Sebab tak sempat, terlupa tadi sebenarnya. Tapi sebab kita kelawal tadi. Kita siap tadi kerja pukul berapa tadi? Saya tak ingat. Tapi dalam pukul 6. Jadi tak sempat lah nak pergi hidupkan. So ni kita nak hidupkan. Okey. Makanan semua dah settle, tak ada masalah. Dia kena buka apa? Biar senang. Terang. Dengan nada yang terlepas ni rasanya ni. Okey. Nampak? Nampak kan gelap? Nampak Dia yang gelap kan? Nampak? Mata saja kan? Mata saja tu. Tang baru nampak orang. Dah. Tam. Okey. So semua dah okey. Orang pun dah makan. Awak dah makan tadi? Kan dah makan. Jumpa esok, okey? Kita jumpa esok. So lampu kita dah hidupkan dan kita boleh gerak lah tuan-tuan. Okey. Itu yang kita nak tunjuk lah. So siapa-siapa nak menternak, kalau rasa okey, on. Sebab sekarang ni kalau tak silap saya dah nak pukul 12 malam. So ni pemandangan kandang selepas dibuka lampu, okey? So tu saja saya nak cerita untuk hari ni. Maknanya siapa-siapa nak buat menternak, pastikan korang ada kesungguhan, okey? Sanggup buat benda ni. Dia kalau sanggup benda ni kau tak rasa penat. Okey? So tu saja kita nak bagi tahu. Kita jumpa lain kali, okey? So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.